Cuma dari 3 bahan tanpa menggunakan oven, korang boleh buat kuih sesedap ini dan sesimpel ini. Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Jom hari ini Mama ajar macam mana nak buat kuih yang sangat simple. Mula-mula korang perlukan 3 sudu makan pelantang, kemudian 3 sudu makan serbuk Vicco. Kalau korang ada Milo, korang boleh Milo. Kacau bagi sebati. Bila dah sebati macam ni, kemudian korang boleh masukkan 10 sudu makan tepung gandum bersamaan dengan 100 gram tepung gandum. Kemudian korang kacau bagi rata. Kalau macam korang rasa susah sangat, korang gunalah tangan. Make sure tangan tu kena cuci dulu ya. Kemudian korang ambil sedikit adunan, korang bulat-bulatkan adunan tu macam ni. Kemudian korang bolehlah cucun-cucun dekat atas kuali dan korang boleh tekap-tekapkan sikit adunan tadi menggunakan garpu. Untuk toppingnya bebas tau. Korang boleh guna apa-apa macam Mama ada rice chip ni, Mama guna je lah yang apa yang ada. Dan air sekali korang bolehlah bakar menggunakan dapur gas. Make sure api betul-betul kecil ya. Korang jangan lupa tau tutup kuali tu supaya merasak dia merata. Dan kalau korang nak tahu rasa dia macam mana, korang kena try buat sendiri. Cuma 3 bahan saja. Korang boleh buat di rumah. Korang jangan lupa tahu share resipi Mama ni dan kena try. Bye-bye.